dia orang buat rumah saya ni macam rumah mereka sendiri. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, syukur ya Allah. Daripada permulaan progres sampailah siap bina rumah impian kami ni sangat berkualiti. Okey, material yang digunakan cukup spek yang diberikan oleh engineer. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, rumah impian yang diimpi-impikan selama ini tercapai dan reka bentuk berkonsepkan English style sangat memberi keselesaan kepada kami. Saya mengenali Alibina Group ni daripada platform TikTok dan juga Facebook. Daripada situ saya scroll, ada banyak yang bagi feedback yang positif, feedback yang baik-baik. So itu dia memberi inspirasi dan juga keyakinan kami untuk merealisasikan rumah impian kami dengan kontraktor Alibina Group. Yang pertama sekali, Alibina Group ni dia ada CIDB, lesen CIDB lah. So jika ada berlaku apa-apa masalah kemudian hari, kita dapat menyelesaikan dengan senang dan mudah. Progres cukup spek, yang cermat, buat kerja ikut jadual, perfect. Daripada cara kerja memang cermat, daripada A sampai Z, daripada ground beam sampailah siap cat apa semua. Dan tim Alibina juga, kebanyakan tim Alibina ni dia orang sangat prihatin, ambil berat. Dia orang buat rumah ni, dia orang buat rumah saya ni macam rumah mereka sendiri. Dapat duit, kontraktor lari. Maksud saya takut dia buat kerja sekerat jalan. Tapi dengan Alibina ni, alhamdulillah puas hati. Time tidur tu tidur lena lah. Jadi tak perlu risau sangat. Nasihat saya, sebelum memilih kontraktor, pilihlah yang berlesen, ada lesen CIDB. Sebab dia boleh menjamin kualiti rumah, keselesaan rumah. Dia orang buat rumah ikut plan yang disarankan oleh engineer, spek langsung tak lari, semuanya perfect, menggunakan bahan-bahan mentah yang ada cop sirip. Daripada segi simen ke apa ke semua, alhamdulillah cantik. Puas hatilah, alhamdulillah puas hati sangat-sangat. Dan yang mana tengah mencari, yang mana berada di luar sana tu, nak bina rumah, cari Alibina Group. InsyaAllah rumah siap dengan cantik, dengan perfect, sangat-sangat berbaloi. Semoga Alibina Group dan juga tim sentiasa maju dan berjaya. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan rezeki kita. Semoga dapat banyak projek. Alhamdulillah, yang saya tahu Alibina Group ni dah banyak buat rumah, banyak rumah yang dah siap. Okey, dan tak lupa juga kepada semua tim Alibina Group yang merealisasikan rumah saya ni dengan baik, dengan lengkap, dengan perfect. Alhamdulillah, syukur. Saya sangat-sangat menghargai pengorbanan tim Alibina Group. Walaupun saya WhatsApp ke, saya call ke pukul 12 malam ke pukul 1 pagi ke, dia orang masih lagi respon. Alhamdulillah lah, seorang tim dapat tim yang bertanggungjawab dan menjalankan tugas dengan amanah dan jujur. InsyaAllah ada tanah, boleh buat rumah lagi dengan Alibina Group.